Ramai orang yang masih keliru antara kereta Recon dengan kereta used car. Kereta Recon ni adalah kereta terpakai dari luar negara macam Jepun atau UK yang dibawa masuk ke dalam Malaysia. Untuk kereta Recon ni, kita akan buat fully debt service. Contohnya fully inspection, polish, touch up bagi nampak macam kereta baru. Kemudian kita akan bagi warranty 5 ke 8 tahun bergantung kepada mileage. Beli kereta Recon ni boleh dapat interest yang rendah berbanding dengan kereta used car. Biasanya customer kami bila submit loan dekat bank, biasa dapat average 2.6 ke 3.6%. Kalau kereta used car pula boleh sampai 3 ke 4%. Untuk kereta Recon boleh submit loan sampai 5 ke 9 tahun bergantung kepada dokumen dan kehendak owner. Kalau kereta second boleh pergi sampai 7 tahun saja bergantung kepada mileage juga. Untuk kereta Recon ni semua unregistered, jadi korang boleh beli plate apa yang korang nak. Untuk kereta second hand ni memang plate yang diregister untuk kereta saja. Kalau nak tukar nombor plate, korang kena ada kereta ataupun motor baru juga. Last sekali paling penting iaitu harga kereta Recon ni jauh lebih murah berbanding dengan kereta baru. Macam Alphard AJ 40 boleh dapat 320,000 saja. Kalau compare dengan kereta baru memang jauh beza. Kalau korang tak tahu nak survey dekat mana, korang waste je dekat Recon Pantai Baru. Kami dah beroperasi lebih daripada 46 tahun dekat Malaysia ni. So jumpa korang dekat sana.